Hai guys, hari ini saya nak share pada anda macam mana nak fix masalah bunyi besi belaga. Itu satu. Yang kedua, walaupun saya dah buat alignment banyak kali, steering tetap tak lurus. So, kalau anda ada masalah yang lebih kurang macam ni, jom saya tunjukkan macam mana nak buat. Apa-apa pun, kita jack dulu kereta, handbrake kena tarik and mesti support stand kiri kanan. Memandangkan bunyi tu datang dari belah depan driver, so tayar ni kita buka dulu. And apa yang saya suka buat, tayar ni amalkan letak dekat bawah ni sebagai extra backup. In case kalau kereta jatuh ke apa ke, at least kita ada something yang solid dekat bawah tu. Kereta ni sejak beli, owner kata dia tak pernah lagi usik barang-barang bawah. Masa saya test drive tadi tu pun, saya rasa bunyi tu dia dekat-dekat dengan area tayar. Maksudnya sebelah luar, bukan sebelah dalam. And macam yang ada dengar tadi, bunyi tu seolah-olah macam bunyi besi belaga dengan besi pun ada. Bukan besi belaga dengan getah. So, apa yang saya fikir, mungkin boleh jadi caliper slide pin, boleh jadi absorber link ataupun lower arm pun boleh jadi juga. Nak check slide pin ni elok tak elok senang je. Dekat atas ni ada sebiji bolt 14. Kita buka dulu. Yang bawah ni pun sama. Lepas tu brake caliper ni kita alihkan sekejap ke tepi. Slide pin ni make sure dia tak jam. Kalau dia boleh keluar masuk macam ni, kira okey lah. And pastikan juga bila kita goncang atas bawah, dia tak ada bunyi. Kalau ada bunyi, anda tukar je yang baru. Yang atas ni okey, tak ada bunyi, tak ada apa. And of course lah, kita kena check yang sebelah bawah juga. Sekali lagi, slide pin ni masih dalam keadaan yang fit dan boleh keluar masuk. Jadi, ini bukan punca dia. So, kita tolak tepi. Pasang balik caliper, lepas tu kita ikat balik 2 bolt 14 tadi. Next, kita nak check absorber link atau ada juga yang panggil sebagai stabilizer link. Sama je, mana-mana boleh. Nak check absorber link ni okey tak okey, kita buka lah sekejap. Tak susah pun. Dia terikat dengan 2 biji je. Nut size 14. Dekat bawah ni ada sebiji. Lepas tu dekat atas ni ada lagi sebiji. And macam yang anda tengok, bila saya pulas dia punya nut ni, dia punya stud tu dia ikut pusing sekali tau. So, kita kena tahan lah. Pakai Allen key size 6. Okey, bila nut ni dah keluar, barulah absorber link ni kita boleh keluarkan dia. Okey, ni absorber link yang lama. Usia dia dah 13 tahun sejak 2012 lagi. And macam yang anda tengok, dia punya boot getah ni pun dah koyak, dah boleh masuk pasir. Lepas tu ball joint ni pun kalau saya goyang pakai tangan, alahai, longgar betul rasa dia. Sepatutnya dia mesti dalam keadaan yang fit, atas dan bawah. Fit tu maksud saya bukanlah kata langsung tak boleh nak gerak, boleh. Tapi kalau kita goyang pakai tangan, memang kena kuat sikit lah baru dia boleh gerak. Tapi macam dalam kes ni anda tengoklah sendiri, terasa sangat-sangat loose. So barang yang lama kita buang, kita gantikan dengan yang baru. Kalau yang baru anda tengok, sepatutnya dia mesti dalam keadaan yang macam ni. Solid dan keras, atas dan bawah. Macam ni yang kita nak. So, absorber link confirm, kena tukar. Sekarang ni kita nak check lower arm pula. Sebenarnya nak check lower arm ni banyak cara sebenarnya. Tapi kalau nak betul-betul confirm, memang kita kena buka tengok daripada depan lah. Lagi yakin. Okey, dekat belakang ni, ada sebiji nut size 17. Kita kena buka dulu. Dia punya bolt tu kita tinggalkan dulu. Last kali baru kita buka. Lagipun kalau nak keluarkan bolt tu pun tak boleh juga. Sebab lower arm dia tengah sengit dan sekarang ni susah nak cabut bolt tu. Lepas tu buka juga bolt yang melintang ni. Sama juga dia pakai size 17. Cuma yang ni dia sempit sikit lah bahagian depan ni. Kalau nak senang saya prefer anda pakai ratchet yang kecil sikit macam ni. So bolt ni kadang-kadang dia payah sikit. Biasa lah kita lama. So kalau dia jadi macam ni anda carilah apa-apa congkil bagi dia keluar. Okey, cantik. And last kali kita nak buka dia punya ball joint. Belah kepala ni anda tahan dulu lah pakai sepanas size 12. Kalau tak nanti bila kita tembak nut tu, dia punya bolt ni dia ikut pusing sekali tau. And nut 14 ni kita masukkan balik agak-agak bagi dia sama rata dengan dekat hujung bolt tu. Baru kita ketuk dia. Kita buat macam ni sebab kalau kita ketuk direct tanpa lapik pakai nut, kita takut nanti bolt tu dia boleh kembang tau. So kalau boleh tak nak lah jadi macam tu kan. And sekali lagi kita perlukan pry bar lagi panjang lagi bagus. Kita kiau dia sampai ball joint dekat bawah ni dia terlucut dari knuckle. Sekarang ball joint dah lepas. Bush yang kecil ni pun dah lepas dari subframe. And lower arm ni kita kena cornerkan sikit bagi dia lurus. Barulah bolt yang kat bawah ni dia boleh cabut tanpa perlu diketuk. And finally kita dah pun boleh keluarkan lower arm.
Okey, cantik. Okey, nak tahu lower arm ni elok lagi ke tak, first kita tengok dulu bush yang besar ni. Bush ni kira main character dia, sebab apa-apa pun dia yang akan rosak dulu berbanding dengan yang dua lagi tu. Okey, bush yang ni macam yang anda tengok, bila saya kepak sikit, anda nampak tak? Getah dia dah koyak. And lower arm ni dia adalah komponen yang penting tau sebenarnya. Dia ada bush besar, bush kecil dengan ball joint. Kalau salah satu ni rosak, itu yang keluar bunyi, steering tak lurus, tayar makan sebelah, benda-benda yang macam tu lah. Lepas tu anda tengok dia punya ball joint ni. Memang dah loose habis lah. Inilah punca bunyi tu sebenarnya. And ball joint ni dia sepatutnya mesti dalam keadaan yang fit. So untuk kes ni, lower arm pun kita kena ganti yang baru juga. And saya tak recommend anda beli bush dengan ball joint dia saja sebab kadang-kadang kos nak press dia tu silap-silap dia lagi mahal daripada kita beli yang baru. So kalau saya lagi suka beli sebatang yang baru sebenarnya sebab siap ada warranty lagi kan. Tak pening kepala. Kalau ada apa-apa, kita claim saja. So untuk lower arm yang baru ni, saya pakai brand Mountain King. Kedai dia orang dekat Batu Cave. So siapa yang dekat dengan Batu Cave, korang boleh beli lah dekat dia punya kedai, walk in terus. And harga okey lah. Dia tak mahal sangat. Harga B40. Quality pun okey. Boleh tahan. Tengoklah juga cara pemanduan. So kalau lower arm yang baru, anda tengok dia punya getah mesti macam ni. Nak kata keras sangat tu tidak. Lembut sangat pun tidak. Dia kena sedang-sedang saja. Sebab kalau keras sangat pun tak sedap juga nak bawa. Sebab kereta dia akan melenting kalau keras sangat. Tapi kalau lembut sangat pun dia akan membuai. Jadi getah ni sebenarnya tugas dia untuk absorb gegaran. Jadi dia punya kelembutan tu mesti sederhana. Itu yang paling kita nak lah. So pemanduan kita pun rasa comfort lah sikit. Bush yang kecil ni pun nampak okey. Sebenarnya bush yang kecil ni dia jarang lah dia nak rosak sebenarnya. And yang paling penting dia punya ball joint. Yang tadi dia dah halus kan. Sekarang anda tengok memang dia dah keras, dia dah fit. So sebenarnya dia mustahil lah kalau kita nak goyangkan pakai tangan. So lepas ni tak ada dah masalah bunyi, steering tak center ke apa ke. Alright, so sekarang jom kita pasang balik. Okey baik, sekarang ni kita dalam proses pemasangan. So nak pasang ni anda reverse je lah balik. Macam mana anda buka, macam tu lah anda pasang. So kita masukkan dulu dia punya bush besar. Lepas tu kita masukkan siap-siap dia punya bolt yang bawah ni. Barulah kita konakan dia ke position yang asal dia. Bolt yang melintang depan ni kita masukkan. Tapi cukup sekadar kita rapatkan saja jangan ikat lagi. Last sekali nanti kita kena buat preload dulu baru kita ikat semua sekali. Yang ni kita just masukkan dulu. Next, kita masukkan balik bolt 12 yang ikat antara ball joint dengan lower arm. Make sure bolt ni dia masuk bagi rapat Lepas tu saya akan torquekan ke spek yang sepatutnya. Kita proceed pasang balik absorber link yang baru. And untuk ikat net 14 ni, saya ikat agak-agak je. Tak payahlah kuat sangat. Okey, cukup. Okey, sebelum kita ikat bush lower arm, step ni anda jangan sesekali skip Penting tau sebenarnya. Kita kena jack sikit dekat bawah lower arm ni. Benda ni orang panggil dia sebagai preload. Supaya level lower arm tu dia sama tinggi. Ibarat kereta tu dah turun atas permukaan yang sebenar. Barulah kita ikat semua sekali. So dengan sedikit tips macam ni, barulah bush kita tu ditahan dengan lebih lama. Tak adalah dia cepat koyak. Anda pernah kena tak? Walaupun kita dah ganti lower arm yang baru 2 kali, 3 kali tapi pakai tak sampai setahun dah koyak. Kalau anda ada masalah yang macam tu, anda cek balik cara pemasangan. Takut kita tak buat preload dulu ke, terus main ikat ke, itu yang getah dia cepat koyak. So take note sebelum ikat tu buat preload dulu. Alright, sekarang kita dah siap pasang apa semua. Pastikan semua nut, semua bolt kita dah ikat kemas-kemas And semestinya lah yang sebelah sana pun anda repeat je step yang sama. Sebab kalau barang-barang suspension macam ni, lagi bagus kalau kita tukar sepasang sebenarnya. Walaupun yang sebelah sana dia elok lagi. And kalau tanya pendapat saya, perlu tak alignment balik? Biasanya tak payahlah. Tapi kalau steering tu anda rasa macam dia lari sikit, sebaiknya anda pergilah buat alignment. Alright, sekarang jom kita pergi test drive tengok. Okey, yang ni sebelum kita tukar lower arm, anda dengar
Yang ni pula result selepas kita pasang lower arm dengan absorber link yang baru. Tak ada dah bunyi tu. And masa saya bawa ni pun, saya rasa sedap lah sikit sebab getah-getah tu dia masih fit kan. Selesa lah, dia punya steering pun dah tak macam sampan dah. Tegak je. Alright, settle satu masalah. Okey lah, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.